Ramai orang kerja kuat siang dan malam, tapi bila kita dah tak ada, semua hasil usaha kita hilang begitu sahaja. Pernah tak tuan-puan terfikir, boleh ke kita tinggalkan pendapatan bulanan untuk anak-anak walaupun kita dah pergi buat selama-lamanya? Dalam hidup ini, kita cari rezeki bukan untuk diri sendiri sahaja, tapi untuk pasangan, anak-anak dan keluarga juga. Persoalannya, kalau kita dah tiada nanti, apa yang kita tinggalkan untuk mereka? Kisah ini mungkin boleh buka mata tuan-puan. Arwah Tuan Rahman, seorang dealer PUBG Gold, beliau sudah kembali ke rahmatullah pada September tahun 2023. Tapi tuan-puan tahu tak? Sehingga hari ini, keluarga beliau masih lagi menerima pendapatan bulanan hasil usaha beliau membina bisnes dealer PUBG Gold semasa beliau hidup. Inilah bukti nyata. Bisnes dealer PUBG Gold bukannya sekadar buat duit, tapi legasi kewangan yang boleh diwariskan. PUBG Gold tak perlukan kita untuk buka kedai, simpan stok atau nak fikirkan tentang gaji pekerja. Hanya beli emas untuk simpanan sendiri sama ada 8 ataupun 16 dinar dan kita akan terus aktif sebagai dealer. Sambil simpan emas, sambil kita sebarkan ilmu. Bila kita bantu orang lain, kita membina rangkaian kita sendiri. Daripada rangkaian itulah datangnya pendapatan pasif yang tetap akan mengalir walaupun kita dah tiada nanti. Jadi sama seperti arwah Tuan Rahman, hari ini usahanya masih lagi memberi rezeki kepada keluarganya. Alhamdulillah. Jadi kalau tuan-puan serius nak bina legasi, PUBG Gold adalah satu platform yang tuan-puan boleh mulakan tanpa ada modal hangus. Tuan-puan boleh tengok pin video tutorial di profil untuk hubungi saya sekarang. Jadi jom kita bina pendapatan yang masih lagi mengalir walaupun kita dah tiada nanti.